Okay, what's up guys, saya nak bawa korang pergi kat pameran jersey Adidas ni. Ada jersey lama dan jersey baru. So kat sini saya sangat tertarik dengan poster ni sebab dia mewakili semua pemenang Piala Dunia starting daripada 1994. Kemudian ada pameran bola rasmi Piala Dunia setiap kejohanan bermula daripada 1970. Tapi favourite saya of course lah pada tahun 2002 sebab waktu tu selalu hitam putih je kan. Tapi ni Fever Nova dia colour lain sikit. Ni favourite bola saya. Kalau korang perasan lepas Fever Nova, colour bola dah macam warna-warni sikit. Ada elemen dia tak bosan macam hitam putih. Bola untuk tahun ni digelar The Trionda. Ni bola dia. Kemudian ada pameran jersey, ini jersey Spain waktu dia menang satu-satunya Piala Dunia pada tahun 2010. Ni waktunya ada bintang satu. Dan untuk jersey Jepun ni sangat ikonik untuk Jepun dan Malaysia sebab mereka layak ke Piala Dunia pertama mereka di Lakin, Johor. Sekali pandang dah tahu dah jersey ni untuk Maradona sebab ini adalah jersey World Cup terakhir Maradona pada tahun 1994. Dan ini adalah jersey terbaik Jerman pernah ada bagi saya. Ini adalah pada tahun 1990. Dan ini adalah jersey Mexico tahun 1986. Saya tak sure ini adalah original ataupun repro sebab condition sangat cantik. So dekat booth ni korang boleh buat name set direct dekat sini sebab ada name set ready dan korang boleh press terus dekat sini. Menarik kan? Bila lah Gold Digger nak buat macam ni juga kan? Sekali dapat kopi lah, tahu-tahu dia tengah haus ni. So ni adalah jersey terbaru Jerman yang diinspirasikan pada tahun 1990 tadi. Ni lah jersey dia. Korang wajib beli sebab ni adalah jersey terakhir Jerman dengan Adidas. Ini pula jersey Spain dengan dia punya rising star Lamine Yamal. Ini pula adalah tim Jepun dan saya rasa adalah tim dark horse dekat Piala Dunia ini. Mana tahu sampai ke final kan. Kemudian jersey anak emas Adidas, apa lagi kalau bukan Argentina. Kat sinilah jersey yang diorang boleh show off diorang punya patch dan 3 star melambangkan 3 Piala Dunia yang telah diorang menang. Last kali ada muka yang sangat familiar dekat sini iaitu ni dia berbaju Jepun, keeper terbaik Malaysia Haziq Nazli. Walaupun Malaysia tak layak ke Piala Dunia, akhirnya ada juga wakil Malaysia dekat pameran ini. Okay, thank you guys.